Okey, video ni kalau saya post, mesti kena kecam. Tapi sebelum tu, tengok video ni sampai habis supaya you all faham. Okey, kali ni saya nak kongsi kisah tim Go Greenmatic di mana dia ni sebenarnya suri rumah sahaja dan dia uruskan satu beza menggunakan sistem Go Greenmatic. So dalam masa 10 bulan, beliau dapat menjana pendapatan sewa sebanyak RM191,150 dan untung dan komisen RM55,485. Okey, benda ni bukannya pelaburan, bagi duit, goyang kaki, dapat duit. Ini adalah perniagaan. Okey, siapa suri rumah yang saya nyatakan? Okey, suri rumah tu kalau dekat dia punya Facebook, dia letak nama Car Rental KL and Selangor dalam kurungan ETA Car Rental. Okey, Car Rental KL and Selangor ni, dia ni sebenarnya ada satu kereta sajalah. Dia ada Beza 1.3 tahun 2023 sendiri. Okey, Car Rental KL and Selangor ni, dia sertai Go Greenmatic pada 16 Januari 2024. Dia ni bisnes 100% online di rumah. Dekat Puchong lah. So, masa dia mula sertai Go Greenmatic, dia mula dengan satu Beza tahun 2023. Walau bagaimanapun, 99% pendapatan dia tu daripada komisen sebagai ejen Go Greenmatic. Okey, ini adalah rekod sewaan dan komisen beliau pada tahun 2025. Okey, Januari sewaan dia RM35,560, komisen dia RM10,095. Februari sewaan dia RM24,920 dan komisen dia RM7,810. Mac sewaan dia RM29,270, komisen dia RM7,695. April sewaan dia RM14,460, komisen dia RM4,270. Okey, Mei sewaan dia RM24,030, komisen dia RM5,300. Jun sewaan dia RM13,040, komisen dia RM4,180. Julai sewaan dia RM6,870, komisen dia RM2,130. Ogos sewaan dia RM12,100, komisen dia RM4,540. September sewaan dia RM16,090, komisen dia RM4,845. Oktober sewaan dia RM14,810, komisen dia RM4,640. So daripada Januari sampai Oktober 2025, jumlah sewaan dia RM191,150 dan komisen dia RM55,485. Okey, macam mana Car Rental KL and Selangor ni ataupun ETA Car Rental ni dengan satu kereta Beza dia ni, dalam masa 10 bulan, beliau dapat menjana pendapatan sewa sebanyak RM191,150 dan dapat komisen RM55,485. So, you kena faham, Car Rental KL and Selangor ni, ataupun ETA Car Rental ni, dia bukannya sewakan kereta dia. Dia memang ada satu kereta, alright? Tetapi, dia boleh sewakan kereta rakan niaga Go Greenmatic yang lain. So, Go Greenmatic ni, kita ada beribu-ribu rakan niaga seluruh Malaysia. Okey, so Car Rental KL and Selangor ataupun ETA Car Rental ni, dia boleh buat pemasaran kalau dia dapat pelanggan, dia boleh sewakan kereta dia ni ataupun dia boleh sewakan kereta rakan niaga lain. Kan? So, sewaan ni, macam saya cakap tadi, 99% pendapatan dia daripada sewaan kereta rakan niaga lain. Dia makan komisen. Okey, saya harap you faham. So, dekat sini ada tak sesiapa yang nak belajar macam mana nak menjana pendapatan daripada bisnes kereta sewa dengan Go Greenmatic? Alright, so untuk join Go Greenmatic, kita kenakan yuran RM300 setahun. So kita bagi group support, kita bagi training, kita bagi sistem laman web, template dokumen sewa, bahan-bahan pemasaran, sistem untuk tapis pelanggan. Dan kalau you tak ada kereta, tak ada motor, Go Greenmatic pun kita boleh bagi kereta dan motor dalam bentuk pajakan. So untuk join Go Greenmatic ni, tak kisah you ada kereta ke, tak ada kereta ke, duduk rumah ke, kerja kerajaan ke, kerja swasta ke, duduk luar negara ke, boleh join Go Greenmatic. Alright, so kalau you nak join Go Greenmatic, you komen nak join, you screenshot video ni, you pergi dekat saya punya bio, you message saya cakap nak join team Go Greenmatic. Like, follow, komen dan share kalau nak belajar macam mana nak buat bisnes kereta dan motor sewa dengan betul. Boleh.